Assalamualaikum. Kali ini saya akan kongsikan satu pengalaman saya sendiri bagaimana nak transfer duit daripada akaun tabung haji kepada akaun sendiri juga, tapi di akaun bank Islam. Saya percaya tuan-tuan juga ada simpanan di tabung haji, tapi barangkali tak tahu cara macam mana nak transfer duit daripada tabung haji kepada akaun bank kita yang lain. Okey, di kesempatan ini saya akan cuba jelaskan, sama-sama kongsi tentang bagaimana kita nak transfer ataupun pindahkan duit daripada tabung haji kepada akaun peribadi kita di bank yang lain. Okey, ada dua cara kita boleh gunakan. Satu, menggunakan platform yang kita download daripada Play Store atau Play Google, BIMB, namanya BIMB Mobile. Dan ada satu cara lagi, iaitu menggunakan secara direct ataupun secara langsung di website atau portal rasmi BIMB. Okey, yang seperti mana yang tuan dapat tengok di skrin sekarang, saya menggunakan website portal rasmi BIMB. Okey. Okey, caranya gini. Okey, oleh kerana saya menggunakan website, jadi ada sedikit perbezaan lah, cara paparannya tu. Di mobile kecil, PC ni, website ni dia besar dan lebar. Tapi arahan dia sama, masih sama. Okey. Okey, mula-mula tuan pergi kepada klik website ni, BIMB ni. Kemudian bila paparan ni dah ada, tuan tengok ada peta tu untuk diisi dengan username. Tuan ikut dah jari tu. Okey, type username di situ. Okey, dah. Dan tuan klik login, masuk, untuk masuk. Okey, kemudian dibawa ke paparan sebelah. Di sini, okey, tuan tengok gambar ataupun image dan perkataan atau frasa yang kita pernah daftar dulu dengan bank BIMB ni. Okey, kalau betul, dua-duanya betul, tuan sahkan dah. Sahkan dengan klik confirm di bawah tu, perkataan confirm di bawah tu, dekat jari tu. Okey, dapat. Dan di ruangan password seperti biasa, tuan type atau tuliskan atau isikan password bank masing-masing. Okey, kemudian kat bawah tu ada perkataan login. Okey, login. Tuan klik login untuk masuk. Dan okey, di sini tuan dibawa ke muka surat ini, paparan baru ini, ada perkataan transfer pay. Okey, reload request. Okey, tuan klik transfer dekat jari tu, dekat yang seperti yang ditunjukkan oleh jari tu, dalam kotak hitam tu. Okey, kemudian di sini, di ruangan ini, okey, tuan klik yang bar warna merah tu, yang tertulis perkataan account. Tuan klik account. Okey, di paparan ini kat transfer tu yang atas tu, okey, klik yang tu, kemudian tuan pilih bank. Okey, bank mana yang duit itu nak dipindahkan atau ditransferkan. Jadi tuan klik bank Islam ataupun mana-mana bank lah bawah tu, ada Maybank, CIMB, Public, semua tu. Pin, okey, klik pilihan bank, kemudian klik next. Okey, klik bank, klik next bawah tu dekat jari tu. Okey, klik. Okey, kemudian di sini, okey, kita tengok ada nama kita tu, nama kita dan nombor akaun bank. Kemudian masukkan jumlah berapa kita nakkan jumlahnya yang nak ditransferkan itu. Okey, kalau di sini saya buat contoh RM500 kan. Dan kat amount kemudian bawah tu ada transfer from. Okay, transfer from, tuan klik yang tu. Okay, klik bawah transfer from tu, tuan klik tabung haji. Tabung haji yang tu. Okay, kemudian klik.
Dan di paparan ini semak lagi sekali betul atau tidak. Kemudian ketuan isilah macam biasanya maklumat-maklumat yang dikendaki. Ini optional, pilihan. Kalau tak nak isi pun tak apa. Okay, tengok jari tu kan, dekat jari-jari tu kan. Okay, email yang bawah sekali tu email kalau ada, kalau nak isilah. Tapi saya rasa lebih baik isi ya. Kemudian kita klik confirm kat jari tu, bawah tu, klik confirm. Kemudian paparan ini pula akan muncul. Kemudian kita klik confirm kat jari tu, bawah tu, klik confirm. Kemudian okay, di sini check your phone to authorize your transaction via the BIMB mobile application. Okay, maksudnya jika transaksi dibuat di website, yang macam saya cuba buat contoh di sini. Okay, di website. Jadi tuan akan diminta mengesahkan terima transaksi tersebut di telefon. Di telefon. Okay. Tapi kalau tuan buat direct daripada telefon, tak payahlah ya. Dia terus saja. Okey. Bermakna kalau keluar your transaction is successful, itu bermakna dah berjaya lah tu. Ya, dah berjaya lah. Transaksi dibuat ke akaun pilihan masing-masing. Okey, klik done. Dan itu saja, saya rasa selesai. Terasa tak ada masalah ya. Cuma sedikit pada peringkat awal saja yang rasa sedikit susah sebab kali pertama kan. Okey, sekarang saya sudah selesai. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan berjaya. Terima kasih kerana menonton. Okay. Terima kasih kerana subscribe. Terima kasih kerana like. Okay. Terima kasih kerana tulis komen di bahagian komen bawah tu. Kemudian terima kasih kerana share. Okay, itu saja. Sekian. Kita jumpa lagi. Wassalam.